Mari. Oh, ibu ada beli baju tak ni? Seluar. Seluar jean. BK Fashion. Nampak satu baju. Mari. Eh. Ha? Ada dua lah. Ni, seluar jean. Ayah yang beli ni. Tengok ah. Mesti cutting baggy. Yelah, Dah agak dah. Viral sekarang. Kan? Abang ni punya size apa? Tak tahu. Ni size M. Tak tahu kita punya saiz apa. Abang punya S kot hari tu. M lah. Abang ni punya S kan? S. Ni, seluar baggy. Sekarang orang pakai baggy. Ha. Ibu takkan pernah pakai seluar jeans lah. Dulu pakai lah tapi yang boot cut tu. Sekarang Sekarang ada tu baggy-baggy. Tapi ibu takkan pakai. Ni, sekejap ibu test. Adik nak ke? Adik tengok adik kain dulu. Rasa kain dia macam mana? Lembut, jeans lembut. Lembut. Ha. Afia. Ada okey, cantik. Okay lah. Tengok daripada V-mail sama macam Amani tengok belakang dia. Geli lah. Tu adik. Tu. Amani tengok tu. Sama tak macam Ada Amani? tali. Sama. Kalau pinggang kecil boleh lah ikat, tarik. Test. Amani test. Amani pergi seluar. Amani nak balik asrama. Ibu nampak pelik, ibu tak sesuai. Belakang. Mana tak sesuai dia belakang. Dia lagi. Baggy. Ha. Sekarang style baggy tapi ibu tak suka. Tak sesuai, ibu tak sesuai. Ibu tak Sesuai nampak cantik je. Tak, Amani ni. tak sesuai. Lembut kain tu. Besar, lembut. Tak sesuai. Kan tak sesuai. Nampak gemuk lah. Kan? Ibu nampak pelik. Gemuk. Cantik pun ni. Nampak gemuk. Ha. Ibu tak sesuai. Tak sesuai kan? Ibu kena pakai cutting. Ibu nampak pelik. Ibu sesuai je tengok tu. Ibu cantik nampak je. pelik. Mana pelik. Sebab ibu tak pernah pakai jeans. Sebab tu nampak pelik. Ha. Amani je. Amani pergilah sana nak buat video. Dulu masa muda pakailah jeans. Apa dia? Sekarang dah tua tak pakai dah. Hilang. Macam mana? Masa muda sukalah pakai jeans. Sekarang tak ada dah. Okey dah tu. Bertali. Ada? Cuba tengok belakang. Okey. Sesuai. Nampak poket. Nampak. Mana ada poket? Oh, ada Cuba letak poket. handphone Amani. Pinjam handphone Amani. Handphone Amani mana tadi? Ambil phone Tu. Afia ni. Tak tu. Ha. Boleh letak wallet sendiri lah. Ni handphone. Boleh letak handphone. Ha. Oh, besar poket dia. Besar tu nampak. Sedap lembut je. Boleh pakai terus. Okay, pakai terus. Sekarang Tak nak. Pakai je tak apa yang kita test tu. Cik jalan lagi, cik jalan Dah, lagi. kena dah cuci dulu. Jalan lagi. Okey je lah. Sebab ibu pakai baju besar kot. Yelah, dia pakai baju. Alhamdulillah. Afia. Okey tak? Okey apa? Abang ni pun macam ni Colour macam ni Colour macam tu. Tak ingat. Bangun. Amani cuba rasa kain ni sama dengan Amani tak? Lembut dan semua okey tak? Sama. Sama kan? Lembut. Boleh ni stretch macam kakak kata tu. Tak. Boleh scratch sikit. Ada sikit je. Ikan cantik ah. Okey dah ni. Adik, ni adik. Nampak pendek ibu kan? Ha? Pakai. Nampak pendek. Okey lah. Okey lah ni. Tadi ni warna biru, blue black. Dia ada yang light blue. Dia ada yang black. Nak black lagi ya beli kan? Nak tak? Yang cutting straight tak ada. Kasih straight tak ada dah. Dah masuk orang tu. Ada. Kita buka lagi satu lagi pula. Test.